Untuk yang tak tahu, sebenarnya kita boleh buat simpanan anak di KWSP. Korang tahu tak? Sebenarnya kita dah boleh start buka akaun anak di KWSP sejak mereka umur 14 tahun. Jadi ada 3 sebab kenapa kita boleh consider KWSP sebagai simpanan anak. Yang pertama, dividen yang tinggi dan tempat yang selamat. Yalah, kita dah tahu dividen KWSP adalah konsisten sebanyak 5 hingga 6%. Tahun 2025 pun KWSP dah bagi dividen sebanyak 6.15%. Tinggi kan? Sebab yang kedua adalah kita juga boleh dapat insentif padanan kerajaan. Kita dah simpan, kita dapat lagi insentif daripada kerajaan. Kita boleh dapat maksimum insentif adalah sebanyak RM500 setahun ataupun maksimum RM5,000 sehingga umur 60 tahun. Dan yang paling win sekali adalah sebab ketiga adalah untuk pelepasan cukai. Tak banyak tempat simpanan untuk anak yang bagi pelepasan cukai. Jadi bila kita simpan di KWSP, kita dapat simpan untuk masa depan anak, kita juga dapat pelepasan cukai. Win-win situation kan? Dan kita juga boleh keluarkan duit tu nanti untuk pendidikan dan juga untuk perumahan. Dekat sini kita dah nampak memang perfect lah simpanan KWSP ni kan. Tapi sebenarnya ada dark side juga bila kita buat simpanan di KWSP. Nak tahu apa dark side tu? Follow dan tengok next video.